عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang saya muliakan pengurusi Masjid Ar-Rahman Ahli Jawatan Kuasa, terusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita dipertemukan lagi pada malam ini insya-Allah, pengajian kita kitab Qalbun Salim. Jadi hari itu saya lupa catat di mana tempat berhenti. Tapi mungkin muka surat 26 maksudnya. 25. Tang mana tu? Nombor 54. Mahram dia. Jadi nombor 54 yang di atas tu, dia punya syarah dia di bawah. Maknanya cara mensyukuri nikmat mata itu ya. Jadi mensyukuri nikmat mata ialah dengan menjaganya daripada melihat apa sahaja yang diharamkan, seperti melihat perempuan lain selain isteri sendiri, hamba sahaya dan mahramnya. 54 tu syarah di bawah tu. Jadi mahram ialah perempuan atau lelaki yang haram dikahwini. Itu kita panggil mahram ya, anak kita ya, saudara perempuan kita, itu dipanggil mahram. Muhrim pula adalah orang yang memakai ihram. Itu beza ya, penggunaan bahasa Arab ya. Jadi kalau muhrim orang yang memakai ihram, orang ahrama yuhrimu ihraman. Jadi muhrim itu isim fa'il. Isim fa'il ni artinya orang ya, orang yang memakai pakaian ihram itu. Jadi disebut sebagai muhrim. Jadi penggunaan kataan itu ya, maknanya biarlah betul, jangan tersalah menggunakan bahasa. Jadi mahram ni anak-anak perempuan kita yang diharamkan kahwin ya, saudara perempuan kita, itu mahram. Melihat orang muda, nombor 55 tu. Jadi melihat orang muda ni termasuklah lelaki ya, lebih-lebih lagi perempuan. Jadi dalam fiqh ada istilah yang disebut dengan amrat, yang merujuk kepada remaja yang sudah baligh ya, kacak, belum tumbuh janggut. Itu dia panggil amrat ya. Jadi dia kata tadi melihat orang-orang muda. Jadi biasalah kadang-kadang
anak-anak muda yang umur belasan tahun ini, kadang-kadang memang ada rupa mereka ni macam perempuan. Ya. Jadi banyak orang suka. Ni banyaklah kalau kita berada di asrama ni, banyaklah kes-kes yang berkaitan dengan ya pelajar-pelajar yang muda-muda ni, yang umur belasan tahun. Ya. Jadi pasal dia orang kacak, cantik. Ya. Kemudian pula budak-budak muda ni, yang muda-muda yang dia kata belum tumbuh janggut, belum tumbuh misai. Ya. Dia berperangai pula, perangai dia macam perempuan. Ini memang banyaklah berlaku ya. Tak boleh. Kalau kita menimbul tengok memandang itu menimbulkan syahwat, itu dilarang ya. Banyaklah kes-kes yang berkaitan dengan remaja-remaja belasan tahun ini. Walaupun telah nampak misai dan belum mencapai umur 30 tahun, jika setelah umur tersebut dan masih belum tumbuh janggut, jika setelah umur, artinya lebih daripada 30 tahun, masih belum tumbuh janggut, dia disebut sebagai ajrat. Nama dia tu. Ya. Kalau orang dah umur lebih 30-an, janggut pun tak ada lagi. Ya. Misai pun tak ada. Contohlah, ini dipanggil ajrat. Gitulah. Kemudian umur 56. Dan melihat aurat lelaki. Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan bahawa orang mukmin yang sejati hendaklah memelihara dirinya dengan baik, dengan tidak melihat orang mukmin lain dengan pandangan rendah, hina dan kecil. Ya. Jadi orang Islam itu sama Islam maksudnya. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kita mata, gitu. Jadi bila kita melihat saudara kita ni, jangan memandang hina kepada mereka, terutamanya orang miskin, orang susah. Dengan kita ni memandang mereka dengan pandangan yang hina. Sebab kita ni, manusia ni sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala ni tidak memandang rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah Ta'ala tidak memandang tubuh badan kamu, rupa kamu. Sebaliknya, Allah Ta'ala pandang hati dan juga amalan kita. Allah Ta'ala tengok hati kita, ya, amalan kita, itu yang dilihat. Tak kira lah orang tu dia kulit hitam ke, kulit putih ke contohnya, kuning langsat ke, ya, Allah Ta'ala tak pandang warna kulit. Sebab semua mereka adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita tidak boleh menghina, ya, saudara yang seagama ni, merendah-rendahkan mereka, memperlekehkan mereka, ya. Tak boleh hukumnya, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Itu ketentuan Allah. Allah Ta'ala cipta kita ni berbagai-bagai jenis manusia, kehendak dengan kehendaknya. Orang ni kuat, orang ni lemah, orang ni sempurna, orang ni cacat. Jangan kita pandang hina pada orang-orang yang cacat. Sebab pernah berlaku dulu ni, sahabat Nabi, ya. Jadi dia orang bersembang ni, terselaklah kaki sahabat Nabi ni. Jadi nampak betih dia tu kecil. Jadi sahabat tu nama Ibnu Mas'ud. Jadi mereka ketahui, tengok mungkin ada kekurangan pada sahabat tadi. Kaki dia tu lain, maksudnya betih dia tu lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Memanglah kalau kita tengok manusia ni macam-macam, ya. Ada manusia ni kaki dia 4 jari. Ada kaki manusia ni pergelangan kaki ni berkatam pun ada. Saya pernah tengok lah, macam-macam kan, gitu. Ada kaki manusia ni dia kurus, cacat, macam-macam. Jadi bila ada sahabat melihat, mungkin gelak lah,
Jadi Nabi kata dua kaki Ibnu Mas'ud itu kalau nak ditimbang dengan gunung Uhud maka lebih berat dua kaki, dua betih Ibnu Mas'ud itu. Jadi apa maksudnya? Jangan dihina kekurangan yang ada pada orang lain. Sebab Allah Ta'ala pandang dari segi hatinya dan juga amalannya. Berbanding amalan kita dengan orang yang kita hina tadi, ya, mereka lebih bertakwa, mereka lebih hebat daripada kita. Malah kalau nak dikira, ya, barangkali doa mereka tu lebih dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita yang sempurna ni, ya. Sebab tu jangan kita memandang rendah, ya, jangan kita pandang hina, jangan kita memperkecil-kecilkan saudara kita yang seagama ni. Kemudian tidak mengintip-ngintip aurat. Yang kedua tu, tidak mengintip-ngintip aurat dan keaiban orang lain, ya. Wala tajassasu. Jangan kita mengintip-ngintip, mencari-cari, mengintai-ngintai, ya, orang lain. Tak baik kita mencari keaiban orang lain, kemudian kita mendedahkan. Allah Ta'ala larang, ya. Sebaik-baiknya kita ni, kita tengok diri kita sendiri, itu lebih baik. Cari kelemahan, keaiban diri kita ni, ya. Sebaiknya kita minta pula sahabat kita ni, ya, memberikan teguran kepada kita. Kita jumpa kawan-kawan yang baik, kita minta dia tolong bagi tahu di mana kekurangan kita pada pandangan sahabat kita dan juga pandangan orang lain, ya. Kita tak tahu kan, rupanya perangai kita ni banyak orang tak suka. Contohlah kan, kita duk sangka kita hebat lah apa gitu gini, rupanya di luar orang bercakap kaitan dengan kita tak tahu. Jadi alangkah baiknya cari kawan yang bagus. Kita tengok kawan kita ni yang sahabat sejati, kita minta pandangan dia, minta maknanya kita merisik daripada sahabat kita ni, ada tak perangai kita ni diperkatakan orang, ada orang sebut kita, mungkin ada yang tidak baik, perangai kita, tingkah laku kita ni, dan kita cuba memperbaikinya. Itu lebih baik, ya, daripada kita mencari kelemahan orang, keaiban orang, kemudian kita sebarkan, ya. Itu tidak baik, kita menceritakan keburukan orang. Sebab kalau kita melihat keaiban orang, ya, kemudian kita sembunyikan, jadi Allah Ta'ala akan menyembunyikan, menutup keaiban kita di akhirat. Itu kelebihan, ya, itu kelebihannya. Ni kadang-kadang kita nampak kelemahan, kekurangan, keaiban yang ada pada sahabat-sahabat kita. Kita cerita ke orang, Fulan bin Fulan ni begini, begitu dan sebagainya. Jadi orang tahu, ya. Punca daripada siapa? Punca daripada kita. Jadi kalau dia tahu kita yang bongkar, kita yang ceritakan keburukan sahabat kita tadi, ini menyebabkan kita dah, ya, merenggangkan hubungan persahabatan. Itulah, ya. Kalau dia tahu kita yang mendedahkan, kita memang ada aib kita yang tidak baik, kawan tu cerita, ya, boleh jadi putus hubungan pun boleh jadi, ya. Ada kadang-kadang benda-benda aib yang pada kita ni, kita malu sangat kalau orang tahu, kan. Sebab tu kena jaga kehormatan orang lain. Yang ketiga, tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia dan merasakan keselesaannya, supaya nafsu tidak selalu mencari-carinya. Tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia, keseronokan dunia ni, ya. Jadi dunia ni itulah ibaratnya sekuntum bunga, kan. Dia mula-mula dia cantik, elok, gitu. Tapi lama-lama dia layu, dia sirna. Itulah dunia ni, ya. Jadi maksudnya kita faham dunia ni bagi orang Islam ni,
dia hanya penjara bagi kita. Baliknya orang kafir menjadikan dunia ni sebagai syurga untuk mereka. Itulah. Kemudian kita tengok di muka surat seterusnya tu, ya. Surat 26. Ayat ini mengajar 3 perkara. Tu ayat yang muka surat 25 tu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Itu maksud ayat itu, ya. Katakanlah wahai Muhammad, mana dia, kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita ni, ya, 3 perkara dia kata tu. Kelakuan atau adab yang baik, ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan. Yaghuddu min absarihim, maknanya menahan pandangan, mereka menahan pandangan terhadap hal-hal yang tidak halal mereka melihatnya. Katakanlah kepada orang mukmin, itulah orang lelaki. Allah Ta'ala perintahkan gitu, ya. Tahan pandangan mata kita ni supaya tidak melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang diharamkan ni yang disebutkan tadilah, yang bukan mahram kita, perempuan yang bukan mahram kita, ya. Dalam keadaan mereka tak menutup aurat, contohnya. Sebab Nabi ni pernah, kita tengok dalam satu hadis tu, cerita Asma, ya. Asma binti Abu Bakar ni, dia masuk menemui Nabi, masuk ke rumah Nabi maksudnya, ya. Tapi dia masuk ke rumah Nabi ni dalam keadaan pakaian dia nipis. Pakaian tu nipis. Jadi bila Nabi tengok, Nabi berpaling. Dan pakaian nipis ni macam nampak. Nampak, ya, bila baju nipis ni, kita pakai baju nipis nampak badan orang tu. Jadi Nabi berpaling, maksudnya Nabi tidak memandang kepada Asma tu, anak Sayyidina Abu Bakar, ya. Jadi apa Nabi kata, wahai Asma, jika seorang perempuan telah mencapai usia haid, maka tidak boleh ada bahagian tubuhnya yang terlihat melainkan ini dan ini. Sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak beliau, artinya telapak tangan. Tu jadi hadis ini yang orang pegang ni, kan, tubuh badan perempuan ni tidak boleh dilihat. Kalau pakai nipis dah tentu nampak kulit dia tu, jadi hendaklah ditutup. Yang boleh nampak apa? Nabi bagi isyarat, artinya muka dan tapak tangan sahaja. Tu, ya. Muka dan tapak tangan saja. Illa ma zahara minha wala tubnina zinatuhunna illa ma zahara minha. Janganlah menampakkan perhiasannya, Allah Ta'ala kata, artinya auratnya orang perempuan ni, illa ma zahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat tu mana? Muka dan tapak tangan, ya. Jadi yang rajih dalam fiqh ni muka dan tapak tangan, ulama kata. Tapi kalau dia pakai hurdah, tu lagi bagus lah, ya. Tu bahasa Arab dia panggil wira', maksudnya dia pakai semua tutup, tak ada masalah, ya. Tapi yang rajih ulama fiqh ni menetapkan yang boleh buka ni muka dan tapak tangan saja, kecuali dalam hal-hal tertentu lah.
Kalau dia ke hospital, doktor nak rawat apa gitu, tu cerita lain lah kan, darurat dipanggil. Tapi yang boleh yang boleh dilihat oleh orang bukan ajnabi ni muka dan tapak tangan. Tu dalil hadis itu tadi. Kalau dia nak pakai tutup semua, tak ada masalah. Dan sekiranya perempuan tu pula, kalau dia tak pakai tutup semua niqab ni, dia boleh mendatangkan fitnah, dia pakai. Macam mana mendatangkan fitnah? Perempuan tu dia terlalu cantik sangat. Dia kalau berjalan ke mana, orang pakat tengok dia. Pasal dia lawa sangat. Tu contoh. Kalau orang lelaki pula, tahu kata dia ni ke masjid ke surau, ramai orang nak datang. Bukan orang nak jemaah sangat, orang nak tengok dia. Contoh. Contoh. Itu dia panggil mendatangkan fitnah. Maka perempuan tu dia kena tutup semua. Bila tutup semua, jadi orang tak kenal kan. Jadi orang tak kenal, orang tak tahu siapa sebab dia bertutup. Macam kita tengok perempuan pakai burdah. Siapa dia? Kadang-kadang pelajar kita pun kita tak kenal kalau dia tak tegur kan. Ada sekolah-sekolah mak tahfiz ni, dia perempuan ni dia pakai burdah. Kadang-kadang saya tak kenal murid saya. Kadang dia tegur saya, siapa kamu ni? Dia bagi tahu nama dia. Baru saya perasan, murid saya. Sebab dia pakai burdah, bagi kita tak kenal. Ada kadang-kadang tu sampai dia berhenti sekolah pun kita tak kenal. Kita tak kenal dia. Sebab tu Imam Ghazali ni dia kata, pandang memandangnya adalah dilarang kerana ia dapat menerbitkan nafsu syahwat. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, dan katakanlah olehmu Muhammad kepada orang perempuan yang beriman, hendaklah mereka memejamkan setengah daripada pandangan mata mereka. Itu untuk orang perempuan. Orang lelaki pun sama juga. Adalah kita menundukkan pandangan mata tadi. Sebab daripada pandang memandang itu, dia akan menimbulkan satu perasaan lah. Bila pandang-pandang tersenyum pula, tambah pula belum nikah, faham sendirilah kan. Kita pernah melalui zaman muda dulu, zaman persekolahan kita. Kita pernah, orang lelaki dia pernah melalui zaman itulah. Dia lain kan. Sebab tu dilarang ni, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka janganlah ia bertemu sendirian di satu tempat dengan seorang wanita yang tidak ada sertanya mahram daripadanya, kerana sesungguhnya yang ketiganya tentu syaitan. Jadi mana bertemu berdua-duaan ni tidak boleh. Mula-mula nak bertemu sebab ada yang ketiga kita tak nampak, itulah syaitan ni. Mula tak ada apa lah, tapi bila dah bertemu berdua-dua ni ada syaitan menggoda. Macam mana dia menggoda lelaki dan perempuan ni? Dia usiknya alat kelamin tu. Tu bahayanya. Mula konon-kononnya nak bertemu gitu je. Bila makhluk yang kita tak nampak ni, dia kacau ni alat sulit kita tu. Tu yang jadi mau tu kan. Tu sebab tu Islam larang. Pandang memandang ni, sebab tu kita kena jaga mata. Sekali pandang saja, jangan kali kedua dan kali ketiga. Sebab ada Nabi memperingatkan Sayyidina Ali tu. Nabi kata, ya Ali, la tutbi'in nazrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu teruskan pandangan dengan pandangan yang lain, kerana pandangan yang pertama adalah boleh untuk kamu, sedangkan pandangan yang berikutnya adalah tidak boleh lagi bagi kamu. Itulah. Maknanya dia lalu, kita terpandang tak sengaja. Tapi kalau kita mengekor gitu, itu pandangan yang lain pula kan. Dia lalu. Takkan kita nak pejam mata je, dia lalu depan kita. Jadi jangan kita terpandang-pandang tu. Tu Nabi ingatkan Sayyidina Ali,
Janganlah kamu teruskan pandangan dengan pandangan yang lain. Fahamnya begitulah. Jangan mengekor gitu. Supaya tidak timbul perkara yang boleh mendatangkan dosa lah untuk kita ni. Itu tujuan kita pelihara mata tadi. Jadi dalam ayat itu, Allah ingatkan ya ghuddu min absarihim tadi, menahan pandangan, maksudnya daripada melihat perkara-perkara yang tidak halal. Kemudian Allah Ta'ala kata wa yahfazu furujahum tu, dan memelihara kehormatan, kemaluan mereka dari hal-hal yang tidak halal bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Jaga kehormatan kita, jaga, maksudnya janganlah kita menggunakan kemaluan itu dalam perkara yang tidak halal. Jadi ayat ini mengajar 3 perkara, iaitu yang pertama kelakuan atau adab yang baik. Itulah faham adab yang baik itu tadi, ialah orang lelaki ni dia menjaga pandangan mata tadi, jangan melihat benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tu memberitahu, dan yang ketiga menakutkan. Yang pertama tu mengajar kelakuan adab yang baik, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman, supaya mereka menyekat pandangan daripada apa sahaja yang tidak halal melihatnya, dan memelihara kehormatan mereka daripada apa sahaja yang tidak halal melakukannya. Jadi bila Allah Ta'ala tegah kita, larang kita, jangan, supaya kita menyekat pandangan kita tadi, supaya tujuannya apa? Supaya tidak mendatangkan dosa. Jadi melalui ayat ini Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berkelakuan baik. Itu tujuannya. Fahamnya bila Allah Ta'ala larang, artinya ada kebaikan di sebalik larangan itu. Pertama, apa kebaikannya? Menjaga mata daripada melihat yang haram. Jadi bila Allah Ta'ala larang kita melihat perkara yang Allah Ta'ala larang, artinya mendatangkan dosa. Jadi kebaikannya kembali kepada kita. Jadi Allah Ta'ala tak murka, kita pula tak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan dosa kita tadi. Sebab tu dosa ni ada bahagian-bahagiannya. Ada ulama kata dosa ni dia ada 4 punca dia. Jadi dosa berkaitan dengan pandang memandang ni apa? Dia panggil dosa yang bersifat binatang, istilahnya. Dia ada dosa yang bersifat keangkuhan, dosa yang bersifat syaitan, dosa yang bersifat binatang buas, dosa yang bersifat binatang biasa. Itulah. Jadi dosa yang bersifat binatang biasa ni ialah orang tu dia gemar mengikut kemahuan syahwat perut dan juga kemaluan. Ini dia panggil dosa bersifat binatang. Kan binatang dia suka, tengok perangai binatang tu, suka makan, minum, tengok ayam itik, tengok kucing, tu contohnya. Tu perangai dia. Jadi tu dosa yang bersifat kebinatangan dia panggil. Jadi kita orang yang berakal ni takkan kita nak ikut macam tu, ikut syahwat kita tadi, melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Ada juga dia panggil, bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran jelas, wazaru zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Allah Ta'ala kata tinggalkanlah dosa yang nyata, yang tersembunyi.
Kerana sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Tinggalkanlah dosa yang nyata dan dosa yang tersembunyi. Allah Ta'ala ingatkan begitu. Jadi dosa yang nyata ni, dosa yang kita buat dengan anggota badan kita ni, mengambil barang yang tidak dihalalkan, makan barang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mata tu ni melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat aurat perempuan, kan? Itu yang dia panggil yang zahir. Tinggalkan dosa zahir dan juga dosa batin. Yang batin ni apa? Yang batin tu yang dalam hati kita ada sifat hasad, dengki, bongkok, sombong. Tu dosa yang bersifat batin dia panggil. Jadi dosa yang bersifat keangkuhan ni, macam mana contohnya? Kalau kita tengok, ulama mengatakan dosa yang bersifat keangkuhan, iaitulah dosa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dosa besar, menyekutukan Allah. Ini satu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menisbahkan Allah Ta'ala ni ada anak, tak boleh. Siapa yang menisbahkan Allah ada anak? Orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Manakala orang Nasara menisbahkan Nabi Isa anak Allah. Itu dosa besar. Tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa yang menisbahkan Allah Ta'ala ni mempunyai anak. Subhanah, Maha Suci Allah. Daripada beranak dan ada anak dan diperanakkan, lam yalid wa lam yulad. Beranak dan diperanakkan itu jenis manusia. Tapi kalau ada orang menisbahkan begitu, salah besar lah, kan? Besar dosa macam tu. Itu dia panggil dosa yang bersifat keangkuhan. Ada juga dosa-dosa yang bersifat syaitan, dia panggil. Macam mana dosa yang bersifat syaitan ini? Maknanya dosa disebabkan kita menyerupai perangai syaitan. Apa perangai syaitan ni? Perangai iblis, perangai syaitan. Suka derhaka. Derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Suka menipu, khianat, sombong, dengki. Itu dia panggil dosa yang bersifat syaitan. Jadi sifat-sifat ini hendaklah dijauhkan. Jauhkan daripada diri kita. Itu perangai syaitan. Jadi janganlah perangai syaitan itu bersarang pula pada diri kita. Minta jauhkan daripada diri kita. Dosa-dosa bersifat binatang buas. Dosa-dosa yang bersifat binatang buas ni ialah permusuhan, contohnya. Bermusuh, berkelahi sama kita. Tengok binatang, kan? Itu sifat yang ada pada binatang tu. Maksudnya janganlah ada pada kita. Kalau boleh lah, kan? Jangan bermusuh dengan kawan, dengan jiran. Malah sebaliknya kita disuruh supaya berbaik-baik, kan? Marah, tu sifat kebinatangan. Sifat buah binatang. Marah. Tengok berebut tulang, kan? Kucing kita bagi, tengok dia berebut tulang, cakor kawan dia. Tu perangai haiwan, pertumbuhan darah. Gaduh sampai mati, kan? Binatang ada juga. Menghinanya orang lemah. Siapa yang kuat dia berkuasa.
Yang lemah pakai tunduk. Haiwan ada macam tu. Bagi dia makan dulu. Lebih-lebih dia nanti barulah yang lain makan. Pakai tengok. Kalau kucing jantan tu, yang lain tengok. Lebih-lebih dia nanti baru kutip makan tulang-tulang. Kalau siapa kacau dia, cakap. Tu contoh. Itu contoh-contoh kita kata sifat yang ada pada haiwan. Ya. Jadi sifat-sifat itu sebenarnya boleh mendatangkan dosa kalau kita buat. Itu binatang letak ke dia lah. Tapi kita ni jangan ada perangai syaitan tu, ya, ataupun perangai haiwan buah tadi ada dalam diri kita. Jauhkan sifat itu. Kemudian yang kedua tu menjaga kemaluan daripada melakukan yang haram. Tu, ya. Yang kedua tadi. Yang pertama tadi menjaga mata daripada melihat yang haram. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita supaya, ya, mata kita ni hendaklah dihiasi dengan amalan ketaatan. Maksudnya jangan kita gunakan mata kita dengan melihat benda-benda yang Allah Ta'ala tegah. Jadi apa yang nak kita lihat ni, mata ni melihat wajah orang-orang soleh. Tu, ya, tu disuruh tengok. Tengok wajah orang yang baik. Tengok wajah-wajah alim ulama, disuruh gitu, ya. Tengok benda-benda yang baik, tengok Kaabah, ya, tengok kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan tak ada masalah, ya. Kita melancong ke negara-negara yang ada meninggalkan kesan sejarah, contohnya. Jadi pengajaran kepada kita, menimbulkan keinsafan kepada kita. Allah Ta'ala suruh kita berjalan di atas bumi, tengok bagaimana kesudahan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tak mau, ya, mendengar risalah Nabi SAW, orang yang menentang Nabi. Kesan kaum Nabi Saleh, kaum Ad, masih ada kesan sejarah tu. Tak ada masalah kita berjalan tengok gitu. Kita melancong kan sambil melihat kesan-kesan sejarah. Di Mekah sama lah kan. Kita berjalan di mana Hudaibiyah, di mana tempat Nabi dulu membuat perjanjian Hudaibiyah, kan, di Mekah. Jadi menimbulkan keinsafan kepada kita. Kenang kita bagaimana Nabi SAW dilarang masuk ke Mekah untuk mengerjakan haji. Ya. Jadi di situlah Nabi berada. Tak boleh masuk. Buat perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Pada tahun itu tidak boleh Nabi ni mengerjakan umrah, kena tahun depan. Mana tempatnya? Kita pergi tengok. Ini sejarahnya. Tu. Mata kita tu, kita tengok. Pergi pula ke Taif contohnya. Teringat kisah Nabi, ya. Rupa ini yang kata bukit Taif apa gitu ini. Dulu ni kita dengar. Jadi menimbulkan keinsafan, timbul kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Bagaimana dia mengembangkan dakwah Islam yang ini, ya, pada kaum dia. Ada yang menerima, ada yang tidak. Di Taif tu terkenang kita bagaimana Nabi ni dibaling dengan batu sampai luka-luka Nabi. Tapi Nabi tidak mendoakan kepada kaum, ya, yang menginainya dia tu dengan bala, kan. Malah Nabi berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah. Tu baiknya Nabi tu, rahmatan lil alamin, ya. Nabi ni kadang-kadang orang datang jumpa dia, orang berdakwah, kaum tu tak mau terima. Adalah sahabat Nabi ni berdakwah, ngajak orang ni supaya menganut agama Islam, dia orang tak mau. Jumpa Nabi, suruh Nabi doakan kaum ni bagi binasa terus. Nabi tak doakan begitu, ya. Nabi minta supaya mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isyak pun dah masuk ni, maksudnya cukup kot sekadar ini, ya. Mudah-mudahan ada kemanfaatan, insya-Allah kita akan sambung.
Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.